Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni aku nak test satu mic. Nak unboxing lah sebab aku baru dapat kan. So belum test lagi. So kita akan cuba. Kita tengok apa yang ada dalam ni. Ini aku ingatkan Amgras, rupanya aku beli bukan Amgras. Dulu sebab benda ni dah lama dah aku nak beli. Disebabkan 3 tahun lepas harga dia mahal. Yang paling murah masa itu 100 lebih. So aku macam fikir benda tak berapa nak guna sangat. Sekarang bila harga dah murah ni, barulah aku beli. Ni harga dia tak sampai 50. So dia ada 3 mode kalau tak silap. Aku tengok pada orang review yang lepas tu ada 3 mode lah. Tapi jom kita tengok dulu lah. Okey geng, kita buka, kita tengok dulu. Okey, jom kita tengok apa yang dapat. Nanti harga dia punya link, kalau yang mana yang nak beli tu aku letakkan link dia lah. Tengok dia. Ini dia punya kabel kot, kabel cas dia. Kita buka dia ni. Mana ni? Ni barang daripada China. Sekarang dia ada punya saingan banyak. So harga dia dah makin murah. So dah pandai lah korang pilih yang mana yang korang berminat kan. Semua dia punya arahan ada kat sini. So tengoklah. Kita tengok dia punya dia punya ni. Kita test, tengok charging masuk tak masuk. Okay. Kita charging ni, tengok. Adakah dia masuk ataupun tak masuk? Okey. Kenapa dia tak percaya? Tak rapat. Dia punya bateri ada lagi. So kena cocok rapat lah. Barulah dia masuk. So kita, dia punya charger pun elok. Dah test. So ni dia punya ni lah. So ini nak test, kena buat video lah baru tahu dia okey tak okey kan. So okay, sekarang jom kita try pergi buat video kat luar. Kita tengok macam mana function dia. Alright. So hari ni aku akan buat video menggunakan ni lah, mic ni. So kita akan tengok mic ni berfungsi macam mana. Ni jarak lebih kurang dalam mungkin hampir 100 kot. Aku tak pasti. So jom kita try guna mic ni lah. Kita masukkan receiver dia. Dia punya mic ni lah. Ni aku nak test dulu. So aku akan try yang ni dulu. Okay. Okay, sekarang aku pakai ni. Aku akan jalan sampai sana, tengok dia punya bunyi. Hello, testing 1 2 3, testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Kita try lari tengok.
adakah dia bunyi angin ke tak ada. Kita test sampai maksimum. Okay. Hello, testing 1 2 3, testing 1 2 3. Kita try tekan sekali lagi. Sebab ni aku tak tahu lagi dia punya function dia betul ni. Tadi dah tekan sekali, tekan lagi sekali. Ni bila aku tekan sekali lagi dia ada keluar lampu warna merah. So aku tekan 2 kali. Adakah dia akan bunyi macam mana? Tekan sekali lampu dia padam. Tekan 2 kali lampu dia menyala. So kita test. Tekan sekali lampu padam. Tekan lagi sekali lampu menyala. Aku tak pasti lagi dia punya function ni macam ni. Jom kita try tengok macam mana. Hello, testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Okey, alhamdulillah geng, aku dah pun try mic ni. Dan jarak yang hampir 100 meter masih clear. Function pun mudah. Kalau kita mula-mula on tu, dia adalah mode biasalah, mic biasa. So tekan sekali, dia akan tukar pada mode mode reduction. So kalau daripada mula tu kita tekan 3 kali, dia akan jadi mode karaoke lah. So kalau mode reduction tu, kalau macam kita nak basikal ke, nak naik motor ke, so kita guna mode tu lah. Sebab dia mengurangkan bunyi-bunyi luar lah. Daripada luar dia kurang masuk. Tepi pantai ke apa ke, sesuai lah mode tu, reduction tu, noise reduction. Kalau untuk karaoke tu, reverb tu untuk karaoke lah. So far tak ada masalah lah setakat ni. Itu sajalah geng. So kalau mana yang berminat nak beli tu, aku akan sharekan link dekat description nanti lah. So far betul lah, memang dia ada 3 mode. Mode noise reduction, mic biasa dan reverb tu untuk karaoke. Dah test dengan jarak yang boleh tahan jauh lah. Sebab kita kalau buat video tak adanya nak duduk sampai 100 meter kan. Kita biasa dekat je. So far alhamdulillah okey lah. Itu sajalah kan. So untuk cara penggunaan setting dia, korang jangan skip. Kalau tengok dekat hujung video tu, aku ada letakkan cara untuk nak setting, cara macam mana kita nak gunakan dia punya setting mic ni. Alright. Setting dia kalau untuk yang yang permulaan tu, dia akan pening juga. Sebab biasanya kita akan guna untuk video biasalah, tapi rupanya kena set up untuk menggunakan app lain, app video lain. So aku ada tunjukkan, sharekan dia punya cara setting dia lah dekat depan tu. Nanti korang tengok cara untuk mendapatkan setting dia. Dia simple je, cuma yelah kalau kita tak tahu tu, dia akan jadi pening lah. Macam aku mula mencari tu, aku agak pening juga macam mana nak guna kan. Tapi bila dah buat cari info, barulah dapat. So kau jangan lupa tengok lah kat depan cara setting dia. Alright. Ok gang, untuk permulaan bagi orang yang mula-mula nak gunakan mic ni, so korang kena pergi ke setting. So cari OTG. Kalau tak ada tulis tu, kena tulis lah OTG, lepas tu tekan search, dia akan keluar lah. So tekan OTG, OTG connection, tekan kat situ. Kemudian pergi ke OTG connection, tekan on. Kemudian korang boleh pergi ke Play Store, download
apa nama, open video. Ni apa dah permulaan lah untuk orang yang mula-mula menggunakan mic ni kan. So benda yang permulaan dia. Cari open camera. So download. Sebab ni cara sebab aku try daripada kamera biasa tak boleh. So aku cari info, kena download open camera. So aku try barulah boleh guna. So untuk dekat dalam open camera kena masuk setting, bahagian video setting. Okey, masuk dalam video setting. Kemudian pergi audio source. Okey, audio source. Kemudian pergi ke external mic. Sebab dia kalau yang standard tu dia akan guna tak silap encoder. So tukar pada external mic. Sekarang dah boleh guna. Pergi pada open camera. So kat sini dah tukar setting. So maknanya kat sini kita dah boleh guna lah. Okey, kejap Okey geng, itu sajalah geng. Sekarang kita punya mic dah berfungsi. Tinggal nak tekan record saja. So mic dah boleh guna. Masukkan receiver dekat tepi tempat charger tu, cocok situ. Pastikan lampu menyala. Lepas tu tinggal on switch sajalah. Itu saja geng. Alright, assalamualaikum. Bye.